Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pulangnya Camah, inilah segarapan istimewa dan unik dari penulis yang bernama Hasanuddin bin Maisa ini. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Pahang Darul Makmur, bunga ansana, bunga melati, pengerus kembang berduri. Salam perkenalan saudara-saudari, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nur Adilah Kisha binti Azhari Anwar, murid tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Ketio. Sekolah saya terletak di daerah Kuala Kangsar. Kod sekolah saya adalah ABA 4018. Di masa lapang, saya suka membaca dan memasak. Manakala, cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Di sini, saya ingin kongsikan tentang kupasan sebuah novel yang telah saya baca yang bertajuk Pulangnya Camah. Novel ini mengandungi 264 muka surat. Diterbitkan oleh Creative Enterprise SDM PhD pada tahun 1991 dan ia mengandungi 11 bab. Novel ini mengisahkan seorang pesara guru yang bernama Cikgu Norma atau Mak Mah yang telah kematian suami. Beliau mempunyai 6 orang anak, 3 lelaki dan 3 perempuan. Sebagai seorang ibu tunggal yang membesarkan anak-anak secara sendirian dengan pendapatan sebagai seorang guru, Mama terpaksa bersusah payah dan menjimat cermat untuk membesarkan dan menyekolahkan anak-anak sehingga 5 dari 6 orang anaknya berjaya menjejakkan kaki ke pusat pengajian tinggi. Walau terutamanya sulung sepatutnya menjadi tulang belakang keluarga menggantikan ayah yang telah tiada, tetapi anaknya sibuk dengan urusan politik sehingga mengabaikan pengurusan syarikat bas tinggalan arwah ayahnya yang telah diamanahkan kepadanya. Segala keuntungan syarikat telah dihabiskan untuk melobi bagi memenuhi hasratnya menjadi ketua bahagian dalam partinya. Begitu juga dengan sikap anak keduanya yang merupakan seorang pensyarah bertekemuka di salah sebuah universiti di ibu kota. Kesibukannya dengan mesyuarat, seminar, kajian dan sebagainya menyebabkan dia jarang-jarang berada di rumah. Ada kalanya beliau akan keluar negara untuk menjalankan tugasnya itu. Mak Mah rusin dan tertekan dengan keadaan anak perempuannya Mazna yang belum bertemu jodoh walaupun usianya telah lanjut. Mazna tidak pandai dan banyak mengurungkan diri. Dia mengambil keputusan untuk bertemu dengan kedua anak lelakinya untuk membincangkan tentang jodoh Mazna. Namun, usahanya gagal kerana kedua anaknya tidak bersungguh untuk membincangkannya. Keduanya memberikan alasan masing-masing. Mak Mah sangat sedih dan kecewa dengan sikap kedua anaknya itu. Kerunsingan Mak Mah semakin berat setelah mengetahui anak lelaki ketiganya Muin ingin berkahwin dengan seorang gadis Cina yang telah diislamkannya. Mak Mah menentang keras hasrat murni anaknya itu. Walau bagaimanapun Muin telah menegaskan bahawa walau apa keadaan pun dia akan tetap menikahi Sui Chin. Ini menyebabkan Mak Mah merajuk sehingga membawa dirinya ke rumah orang-orang tua. Setelah itu barulah anak-anaknya sedar akan kesilapan mereka dan berusaha memujuk supaya pulang ke rumah. Semasa berada di pusat jagaan itu, Mak Mah berdepan dengan situasi 2 orang penghuninya membunuh diri. Setelah diabaikan oleh anak masing-masing, salah seorang darinya adalah Ibu Sui Chin. Penciptaan novel ini berakhir dengan kejayaan Mak Mah menjerakan semua anak-anaknya tentang kesilapan masing-masing dan bersatu sebagai sebuah keluarga yang bahagia. Akhirnya, Mazna bertemu jodoh dengan seorang lelaki yang baik dan Muin mendapat restu dari ibunya untuk menikahi Meiling. Pengorbanan ibu dan bapa dalam mendidik dan membesarkan kita mestilah dihargai. Setiap ibu akan sentiasa berusaha untuk melihat anak-anaknya bahagia dan mempunyai masa depan yang baik. Sebagai anak kita mestilah menghargai jasa mereka dalam membesar, mengasuh dan mendidik kita hingga berjaya. Ketabahan dan kesabaran Mak Mah dalam mendidik anak-anaknya patutlah dicontohi. Kita sebagai anak mestilah mengutamakan kehendak dan keperluan ibu bapa terlebih dahulu. Luangkan masa bersama mereka ketika mereka memerlukan kita. Santuni mereka dengan sebaiknya. Ucapkan kata-kata lunak dan jangan sesekali kita bercakap kasar yang boleh menyebabkan mereka tersinggung. Takut nanti kita dianggap sebagai anak dahaka. Na'udzubillah. Pada pandangan saya, jalan cerita dan gaya novel ini mudah difahami dan syarat dengan nilai yang boleh diiktibarkan oleh pembaca terutamanya golongan remaja. Dari sudut ilustrasi kulit buku pula, ia amat sesuai dengan jalan cerita yang dihasilkan
Di sudut sebelah novel ini dilukiskan gambar-gambar watak yang dapat membantu pembaca menghayati jalan cerita ini dengan lebih mendalam. Di kulit luar bahagian belakang novel ini dituliskan tentang sinopsis cerita ini. Ini merupakan satu keistimewaan yang ada pada novel ini. Ia dapat menggambarkan kepada pembaca tentang watak. Setelah membaca novel ini tertanam di dalam hati sanubari saya untuk berbakti sebaik mungkin kepada kedua orang tua saya. Saya akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk memenuhi ciri-ciri anak soleha. Saya akan berusaha untuk memenuhi semua keperluan mereka sama ada secara zahir dan batin. Semoga hasrat saya ini mendapat pertolongan dari Allah dan meraih redha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.